Menggunakan telefon bimbit ketika memandu menjadi kesalahan kedua tertinggi pemandu bas ekspres menerusi penyamaran dalam operasi khas Hari Raya Aidilfitri 2025 Jabatan Pengangkutan Jalan bermula 24 Mac lalu. Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Muhammad Kifli Mahassan berkata, sejumlah 50 saman dikeluarkan bagi kesalahan itu melalui 245 penyamaran yang dijalankan anggotanya sepanjang operasi berlangsung. Jelas beliau, JPJ mengeluarkan 198 notis saman terhadap pemandu bas ekspres yang melakukan pelbagai kesalahan. Hasil dengan kesalahan paling tinggi adalah memandu melebihi 4 jam tanpa pemandu kedua iaitu 52 kes. Menerusi operasi khas itu, JPJ membuat pemeriksaan membabitkan 8,173 bas di 54 depoh serta 28 terminal utama di seluruh negara dan mengeluarkan 467 notis saman. Tegasnya, JPJ memandang serius kesalahan tiada pemandu kedua kerana dibimbanggi pemandu akan keletihan apabila jarak yang panjang dengan masa lama yang diambil untuk memandu bas ekspres.